Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey guys, sekarang saya berada di Taka Adventure dekat Kulai. Jauh ni saya datang ni. Kebetulan saya buat video saya pasang roof box, lepas tu masuk barang-barang dalam roof box tu kan. Saya upload dekat TikTok, lepas tu mendapat perhatian lah dengan tim Taka Malaysia, Taka Adventure ni. Dia orang ada offer sedikit lah kat saya. Kebetulan pula saya datang ke Johor ni. Saya singgah sini, kita nak tengok apa yang dia orang offer pada saya untuk saya punya roof box ataupun roof rack saya lah. So, jom kita nak masuk ke dalam guys. Let's go. Okay, tengok dalam tu. Tengok dalam. Mai. Saya nak tukar Box heavy duty. Box biar je. Box biar je. Box pakai balik lah. Pakai balik. Box ni masih lagi cemerlang. Cemerlang. Okey. Okey. Okay, sebelum ni abang pakai rack macam ni lah, universal rack punya jenis clamp kan. So sekarang kita ada yang jenis heavy duty. Yang ni lagi better pakai dekat expander lah. Dia punya cangkuk and then dia tak pakai grip macam ni, dia ikat guna skru. Dia lagi kuat. Lain sikit lah. Lagi kuat. Lagi kuat lah. Lagi kuat. Dia beza, dia cangkuk lagi tebal. Oh, okey. Kemudian dia ada warranty setahun. Okey. Dia cover lah, dia ada cover dan lock juga lah. Okay, dalaman dia macam ni lah. So dia jenis ikat skru dalam. So tapak dia contoh kita letak tapak macam ni. Dan kita ikat skru lah dalam lubang tu. So dia pegang tu lagi kuat. Dia tak mudah nak lucut-lucut macam ni. Macam biasa gripper rack macam universal ni, gripper je tu lah. Bila kita banyak kali kita grip, dia mudah gigi, dia mudah ternaik. Betul. Dia ada macam loose sikit kan. Macam loose. Itu je perbezaan dia. Tapi yang ni lagi okey. Boleh tampung 200 kilo. 200 kilo. 200 kilo. Selalu ramai yang tanya dekat komen-komen kan. Kena tebuk ke? Dia kata tebuk body kereta kan. Tak ada kan? Ada. Kalau rack biasanya tak ada kena tebuk body. So jangan risau, tak ada tebuk-tebuk. Kita hanya orang kata sangkut saja dekat body tu. Sangkut je kat body. Cuma yang ni jenis universal, yang ni jenis heavy duty. Kau offer kat saya untuk pakai heavy duty. So kita tukarlah heavy duty daripada universal. Yang heavy duty ni dia murah sikit tapi okey je, bertahan. Saya dah pakai 4 tahun, hampir 4 tahun lebih lah. Okey je, tak ada masalah. So kita try dengan heavy duty. Alright. Jom kita tengok pemasangan dia. Alright. Soalan raja orang tanya, capacity kalau bawa tu tak terbang ke apa? Speed limit speed limit. Okey, kalau speed limit biasanya untuk roof rack ni kalau pasal roof box ni lah, dan kita bawa dalam 140 kmh ke bawah. 140 kmh ke bawah. Taka ni dia sebenarnya dia ada insurans tau. Manalah tahu kalau terjadi sesuatu lah kan. Tapi kita tak minta lah. Memang Taka menyediakan insurans, kita dah ambil insurans siap-siap. Cuma elakkan benda tu terjadi. So memang kita orang rajin so check rack juga. Walaupun abang pakai heavy duty pun kena jugalah check. Maybe heavy duty seminggu sekali ke atau sebelum perjalanan. Kalau universal tu memang kerap kena check. Macam tu. Janganlah speed sampai orang kata 150, 160 kan. Kita kena beringat atas kita ada songkok. Atas kita ada sampan, ada barang atas. Dia orang tanya kadang-kadang tu belum muat berapa banyak kan. Betul lah. Berapa muatan tu. Jangan penuh sangat lah, jangan ni sangat. Dia muatan tu sebenarnya kalau kata saya lah pasang roof rack universal, berat dia dalam 75 kg. Kalau heavy duty boleh tampung berat 200 kg. Itu dah cukup. Cuma dia normally kalau pasang, kalau box abang tengok, okey je kalau abang tengok keadaan box, bahagian depan dia mesti agak rendah.
Dia lengkung sikit Dia lengkung ke depan. So bahagian tinggi sebaiknya ambil bahagian daripada tengah ke belakang. Bahagian depan ni elak letak bahagian tinggi itu je. Itu cara sebenarnya, elakkan dia muncul ngengah sikit. Tu je. Dia rack universal boleh tampung 75 kg. Heavy duty rack boleh tampung 200 kg. Tapi bergantung juga dalam ni. Boleh muat berapa banyak kan. Betul. Itulah kalau dah letak satu luggage bag. Dia orang tanya luggage bag boleh muat tak kan? Saya kata yang medium lah. Yang medium yang kecil boleh lah. Yang besar memang tak boleh lah. Bag yang haji tu. Atas slim memang macam tu. So tengoklah kena datang sini, tengok mana yang sesuai dengan kereta anda sebab dia berbeza. Jenis kereta berbeza lah untuk dia punya kata saiz dia tu. Macam-macam yang kata jenis boleh masuk air ke tak apa semua tu. Masuk air tu sebenarnya Robok memang tak masuk air lah. Kecuali ada something lah jadi macam bocor. Bag bocor tu biasa normal kalau jadi boleh datang mana-mana cawangan taka berhampiran boleh cek walaupun dah lama berguna box pun boleh je datang untuk kita servis, tak ada masalah. Dekat ni saya dah pakai 4 tahun lebih tak pernah lagi lah bocor masuk. Okey ya, ni memang orang kata heavy duty jugalah saya pakai ni untuk camping kan. Bila untuk camping macam-macam jenis barang lepas tu masuk tempat macam-macam jugalah. Jadi boleh bertahan lah. Jangka hayat dia tu. Jangka hayat sebenarnya kita pun tak pasti. Kadang ada customer 6 tahun pakai robot ni pun okey. Cuma dia kadang dia nak tukar robot baru so kita tak jual itu kita tak buat lah. Tapi memang keadaan biasanya okey. Kalau kata yang problem pun selalu jadi pun kadang dia masuk bangunan. Darat tu. Bangunan lah, basement lah. Basement. Terlanggar. Kita tak boleh nak cakap, kita dah bagi tahu Dia orang tanya juga kadang-kadang ketinggian bila pasang kan. Saya boleh jawab. Dia orang nak tanya boleh tak lepas 2.1 meter lepas tu 2.0 kan. Itu so far tak ada masalah. Tapi 2.0 macam basement tu kena hati-hati sikit. Betul. Sebabnya dia ada pipe-pipe yang oren-oren macam dekat ni kan. Dekat bangunan kan. So saya bagi tahu ketinggian dia lebih kurang 1.7 1.8 kalau daripada bawah kan. So masih lagi lepas lah dengan 2 meter tu kan. Dia kalau kata biasa kita langkah safety lah. Masuk yang basement palang 2.0 meter. Contoh dia sebenarnya dia ikut pada kereta. Macam kereta tu rendah sikit okey lah, boleh lah. And then box pun kena ikut juga. Kalau box ni atas steam kita berani cakap lagi. Tapi apa-apa pun biasa customer kalau datang kita akan measure dulu. Kita ukur jarak daripada bawah kereta dia sampai tinggi robot tu berapa meter. So baru kita cadang abang boleh masuk 2.0. Abang boleh masuk macam tu. Dia orang seriau. Takut belaga. Jom kita tengok dia orang pasang. Dah. Dia ambil side terus depan ni bodinya. Kita ikut asal abang tadi lah. Nanti dia tugas kat dalam ni. Kita asal. Bawa abang special dia tak kisah. Dia boleh eja-eja. Kunci macam tu lah Dia kena balance lah. Kunci dengan kaki tu dia kena balance. Kena kunci serentak. Dia boleh juga kalau seorang-seorang nak buat. Contoh abang lock sebelah sini, abang ikat dalam, abang pusing 5 lah. Sebelah sana pun kena 5. Dia kena gila-gila lah. Dia sama logo pun kita ganti baru guys. Alang-alang kita buat tu. Sebab logo saya dah cabut. Kat mana hutan dia jatuh saya tak tahulah. Untuk punya Allen key. Okey. Cara nak buka pasang dia abang kena buka dulu dia punya cover ni.
Okey, kat sini dia ada satu linki lah. Linki dia dah bagi siap untuk buka ni. Dia ada dua, satu lagi di bawah sini. Punya skru bawah ni untuk adjust. Yang ni dia boleh keluar, boleh masuk lagi sikit. Maknanya adjust melalui linki. Linki. ya. Sini buka, lepas tu baru boleh adjust yang bahagian bawah. Alright, bawah. Bahagian bawah dia ada lagi satu. Okey. Tutup. Yang ni lock ya. Tak payah kacau dah yang linki Tak semua. payah kacau. Ya. Biasa untuk rack ni tak payah kacau. Tak payah kacau. Lah. Kalau nak bagi ketat ke apa ke, dia longgar, mana tahu dia longgar ke apa, kita check. Abang goyang je, tapi yang ini Memang tak kat ni dia jarang lah. goyang lah. So memang kita tak perlu goyang lah. Pakai je. Pakai dengan goyang ambil. Confident lah. Okey, confident. Alright. Kita ada bagi dua kunci. Okey. Boleh pakai untuk empat. Satu pakai, satu buat spare lah. Okey. Lepas tu untuk warranty, dia pun ada warranty. Untuk heavy duty ni dia ada warranty setahun. Jadi untuk bahagian tempat ikat dia lah. Bahagian linki ni semua. Okey. Untuk cover ni semua abang jangan lupa tutup. Ini dia mudah cabut ke? Tak tak ada, maksudnya kita lock tak apa. Okey. Tapi kalau abang terlupa pusing kunci pun dia boleh je lekat kat sini. Takut abang terlupa pusing kunci dia boleh terbang. Okey. Okey, ni kunci buat abang. Okey. Ni linki. Okey. Itu saja. Dah siap abang. Panduan dia macam tu saja guys. Apa pun bila dah pasang heavy duty ni tak perlu risau lah. Memang kita pun tak perlu goyang lah kan. Memang dia memang kuat lah. Kalau kita goyang ni, kereta sekali beringgut, dia punya teknik lah, dia punya tip. Kalau kita goyang ni, kereta beringgut, maknanya dia kuat. Kalau kita goyang tiba-tiba benda tu cabut, memang tak kuat lah. Ini tak kisahlah, kalau universal pun kalau anda semua boleh goyang dulu. Kunci-kunci goyang okey. So alhamdulillah semuanya settle. Ini roof bag. Ini yang style tak atas van pun semua tu. Macam-macam juga. Macam-macam. Ada lagi ni baby stroller. Ini bag lah. Luggage bag. Kemah pun ada guys. Brand Taka. Rooftop 10. Okey. Abang dah pakai yang DDT tu. So next time kalau nak pakai ni tak payah nak tambah dah lah. Buh dia atas atau? Buh ya. Bawa keluar dia punya box tu, lepas tu ganti atas dah. Tapi hari tak boleh dah nak angkat seorang. Angkat 2-3 orang. 4 orang. Maknanya mai pasang kat sini kau. Tu dia kena mai Johor kau. Aduh, kena mai Johor juga kalau pasang ni. Ni rooftop 10 brand Taka. Saya baru tahu kata ada brand Taka yang ni rooftop 10 ni. Selalu brand-brand lain tahulah kan. Boleh muat 2 orang? Boleh masuk 2 orang. 2 orang Cara nak pasang ni mudah. Senang tak? Dia ada tangga semua lah kan. Dia pattern tu sama jenis macam lipat tu kan. Okey. Tunggu pencin-pencin tu boleh. Pakai yang ni. Tengah anak besar atau duduk atas ni tak payah pasang kemah dah. Okey, dia orang ada macam pelbagai jenis box juga. Roof box. So boleh tahu jugalah. Dia punya apa panggil liter dia 390, 420. Ni 420. Okey. Ini jenis yang licin punya ni. So yang ni dia punya ni pattern macam saya punya ni. Apa anti scratch. So dia ada 500 paling besar, 500 liter. Okey, lepas tu 490. Ini brand saya lah. 490B, 490 liter. So ini harga dia. Mungkin ada package yang lebih menarik lah. 450. So ini ikut kesesuaian jenis kereta jugalah. Yang kereta sesuai jenis yang panjang, ada kereta yang untuk pendek saja. Macam-macam lah. Color pun ada macam-macam ni ikut. Kalau nak color hitam, color macam kaki sikit tu, macam susu. Ni kelabu, merah, biru, hitam, putih. Putih pun smart ya. Kereta putih, warna putih. Mantap. So ada kursi camping lah memang.
Dia orang memang tema macam camping juga lah. Taka sekarang dia improve macam-macam tau. Okey. Macam-macam jenis rack lah kat sini. Kalau nak datang kat sini dekat Kulai Johor. Nanti di hujung video saya akan interview sikit dia punya owner. Lepas tu dia akan ceritalah sikit apa sebuah sedikit tentang kedai Taka Adventure ni. Lepas tu harga-harga. Okey. Stay tune lah. Okey guys, dah siap. Jom kita masuk dalam pejabat. Okey guys, dekat Taka Adventure ni selain pada roof box, roof rack, dia orang juga ada ni lah jual ni barang-barang bag-bag ni. So ni harga dia. Okey, bag ni water resistant. Okey. Besar agak lah. Ini bag-bag luggage ni kan. So smart-smart lah. Cun-cun. Dia ada saiz-saiz berapa liter. Ikut kita lah, ikut cita rasa kita. Okey, ini adalah office diorang dekat Kulai Johor. So sebelum ni saya dekat Nilai 3 Negeri Sembilan. So nanti kita akan tanya dia punya owner mana lagi cawangan-cawangan yang ada untuk Taka Adventure, brand-brand Taka ni. Okey guys, selesai saya pasang roof rack heavy duty lah. So saya nak ucap terima kasih lah kepada abang Encik apa ni? Syah. Encik Syah orang kata toke lah dekat sini. Toke dekat Kulai ni kan. Dia jemput saya datang sini, so tengoklah apa yang dia orang offer lah. Banyak jugalah dia orang adalah. So saya ucap terima kasih banyak-banyak. Boleh cerita sikit kat mana cawangan selain pada Taka ni dekat Kulai? Taka. Okey, Taka sekarang mempunyai cawangan di Nilai 3 Negeri Sembilan, Johor, Kulai, and then Shah Alam dan juga Juru Auto City Penang. So dia ada 4 cawangan lah bang. So kalau mana yang korang dekat sekarang, dah boleh dah pergi kat mana-mana cawangan yang terdekat dengan korang ni. Senang kan? Okey, ada 4 cawangan dah 4 cawangan. Alright, macam heavy duty tu nanti ada orang tanya berapa harga sebenarnya. Oh ya, saya lupa bagi tahu harga. Okey, jom okey, kita ceritakan. Okay bang, heavy duty rack ni harga dia normal kalau kata tak beli roof box lah 899. Let's say korang nak beli roof rack saja, harga roof racknya 899. Tapi sekarang kita promosi, sesiapa beli Taka roof box and then nak ambil rack heavy duty ni, harga rack heavy duty ni jadi 699. So promosi dia lah. Dia punya package ikut harga, ikut liter lah kan? Ikut berapa liter robot lah. Kita mana-mana robot Taka, walaupun harga robotnya 499 sekalipun, dapat juga promosi. Dapat tu. juga. Macam tu. Okey. Datang sini Kulai ke, Nilai ke, mana-mana kan. Kalau datang Kulai jumpa abang ni lagi okey lah. Cakap ni Alan Hussein yang suruh. Alan Hussein suruh betul. Mungkin dapat apa-apa sikit lah kan. Dapat manis-manis sikit. Dapatlah sikit-sikit manis insya-Allah. Tengok pada model-model box ke macam tu lah biasa. Alright. So jangan lupa lah subscribe abang YouTube. Servis ini pun memang kelas lah. Saya selalu berhubung, kadang ada problem sikit, dia orang akan cepat balas, dan orang kata servis, orang kata dia orang tak abaikan lah kita macam tu lah. Okay, ni hari asal buat ibu abang. Telah semua promosi yang kita buat. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Kakak ni banyak membantu saya ni dalam camping lah, letak barang-barang camping apa semua lah. Ini daripada Alan Hussein channel. Stiker yang saya dapat bagi. Dia dah sampai kat mana sebagai penghargaan juga lah. Support saya selama ini. Orang kata orang datang ke kedai, suruh subscribe. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Sama. Alright. Taka Malaysia. Satu family, satu Taka. Ya.